Tahun 1985, Jalan Karak Lama, Pahang. Fatimah, suri rumah berusia 28 tahun, bonceng motosikal dengan suaminya Yusof pulang dari kenduri kahwin jam 11 malam. Tiba-tiba, Yusof berhentikan motosikal. Dia dengar bunyi geseran pelik dari tepi hutan. Fatimah pegang bahu suaminya kuat. Yusof turun motosikal, berjalan perlahan ke tepi jalan gelap. Fatimah tunggu sendirian. Udara tiba-tiba jadi sangat sejuk. Nafasnya berkabus. 5 minit berlalu, Yusof masih belum kembali. Fatimah dengar suara dari hutan, tapi bukan suara suaminya. Bunyi pelik bergetar, macam sesama tulang bergesel. Tiba-tiba, Yusof muncul. Tapi dia berjalan pelik, kaki bengkok, kepala condong. Mata dia hitam pekat, berlubang. Gigi dia berkertak kuat. Fatimah berlari tinggalkan motosikal. Yusof kejar dengan kelajuan luar biasa. Fatimah terjatuh atas tanah berbatu. Yusof berdiri tegak di atasnya, membongkok perlahan. Kulit muka Yusof jadi nipis, menampakkan bayangan tengkorak. Bukan Yusof lagi. Suaminya dirasuk makhluk bertulang rangka. Cahaya dari kenderaan melintas, menerangi. Yusof lari masuk ke hutan dengan laju. Pagi esoknya, polis jumpa Fatimah menangis tepi jalan. Yusof tak pernah dijumpai lagi. Anda berani tunggang motosikal di Jalan Karak Lama tengah malam? Signal Karat.